Patani dan Macau, jaringan perdagangan dunia Melayu 500 tahun lalu. Lebih 5 abad lalu, Patani muncul sebagai antara pusat perdagangan maritim terpenting di Asia Tenggara, menghubungkan dunia Islam, alam Melayu dan tamadun. China melalui jaringan pelabuhan antarabangsa termasuk Macau. Sejarah mencatatkan bahawa sejak awal abad ke-16, pedagang Patani memainkan peranan utama sebagai orang tengah perdagangan, pelaut, penterjemah pelbagai bahasa dan pengurus-urus niaga antara pedagang Arab, India, Melayu, Cina dan Portugis. Kedudukan strategik Patani di Teluk Siam menjadikannya laluan alternatif penting selain Selat Melaka, khususnya selepas kejatuhan Melaka kepada Portugis pada 1511. Selepas penubuhan Macau sebagai pangkalan perdagangan, Portugis pada 5 Bizens 57. Pedagang Patani bukan sahaja berulang-alik, malah membentuk komuniti tetap di pelabuhan tersebut. Rekod Portugis dan Cina menyebut Patani sebagai rakan dagang utama dalam urus niaga barangan seperti lada hitam, timah, gading dan hasil hutan, manakala dari Cina mengalir masuk sutera, porselin, teh dan perak. Hubungan Patani Macau membuktikan bahawa Patani pernah berfungsi sebagai nadi perdagangan maritim serantau, menafikan tanggapan bahawa ia sekadar sebuah negeri pinggiran. Sejarah ini mengangkat Patani sebagai antara pemain penting dalam jaringan ekonomi global sebelum munculnya negara bangsa moden. Sekarang saya berada di bumi Macau dan sekarang cuacanya dalam 15 darjah Celsius. So hari ini ada benda yang menarik bagi saya hari ini adalah kita ada jumpa satu jalan namanya Rueda Ribera do Patani yang menunjukkan kepada jalan Patani di bumi Macau. Mungkin pada zaman dulu ada satu aktiviti perdagangan antara orang Melayu di Patani